MDRT advisor, Supri MDRT advisor minimum kena 10% juga, dan ataupun 30,000 FYC. Tapi dekat sini sebenarnya saya nak encourage untuk korang tengok yang sebelah kiri tu. Kita fokus 6,000 FYC ataupun 30,000 FYC. Kenapa? Siapa boleh beritahu? Angkat tangan, angkat. Kalau angkat tangan tak nak jawab kan? Aha. Sebab apa? Sebab apa kita suggest fokus yang sebelah kiri selalu. Kita tak nak fokus yang 10. Misu. Betul? Betul? Dia sebabnya kalau contoh kita fokus dekat persen. Bila kita tambah klien baru, tapi klien baru ni kita tak buat polisi kedua, kita punya persen tu akan turun. Tapi bila kita fokus dekat FYC dia tak turun dah. Macam tu. So itulah sebabnya kita fokus yang sebelah kiri. Kemudian bila kita buat repurchase ni sebenarnya untuk menjaga persistency rate dan juga meningkatkan retention rate. Kenapa? Siapa tahu? Sebab apa? Kalau kita buat repurchase ni, maksudnya klien ni dia dah ada polisi kedua, dia ada polisi ketiga dengan kita. Indirectly kita punya persistency rate dengan retention rate pun akan meningkat. Kenapa? Siapa tahu? Sebab dah stress lagi. Sebab bila klien ni dia dah ada 2-3 polisi dengan kita, dia sebenarnya secara tidak langsung, contoh satu polisi dia buat dah 7 tahun lepas, polisi kedua dia buat 3 tahun lepas, polisi ketiga dia buat tahun lepas. So maksudnya dia dah ada high awareness. So jaranglah kalau klien yang kita boleh buat repurchase ni dia akan stop. Jaranglah. Sebab itulah kalau korang tengok yang mana klien yang ada polisi 2, 3, 4 polisi, biasanya memang kita boleh jaga persistency rate dengan retention rate. Dan yang ketiga sebenarnya bila kita buat repurchase ni adalah zero cost sale. Dia tak kena bayar pun. Dia kalau contoh Intan ada dekat sini, saya ambil kata-kata Intan. Dia ibarat kita ada dua pokok. Satu, pokok baru yang kita baru bercucuk tanam. Yang kedua, pokok yang dah berbuah dah. Bila pokok yang dah berbuah, senang tak kita nak petik buah dia? Senang. Berbanding kita ambil pokok baru kita tanam, nak tunggu dia berbuah, lambat tak? Lambat. So, ini yang kita panggil zero cost. Ini saya ambil perumpamaan ni daripada Intan. Okey? Okey, ini hack yang pertama. Hack yang pertama ni kalau kita nak dapatkan FYC yang tinggi sebenarnya. Okey, nampak tu. Siapa biasa kalau dia ada klien nak submit 2 polisi, dia tak kisah pun. Dia submit je. Ataupun siapa yang dah biasa tahu teknik ni? Siapa yang tak tahu? Angkat tangan. Okey, so maksudnya ramai lagi lah. Okey, so sebenarnya dia ada cara dia. Yang mula-mula tu kita kena submit. Contoh dia ada 2 cara. Yang pertama, submit satu polisi, enforce dulu, baru submit kes yang kedua. Dan make sure kes yang pertama tu kita submit kes yang kecil. Maksudnya yang FYC kecil. Contoh dia nak buat Mediflag dengan 1 juta makna. Submit Mediflag dulu, baru submit 1 juta makna. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kalau contoh kita dah submit serentak kan, tapi masa nak buat payment, make sure dia buat satu dulu. Kalau contoh macam ada 3, 4, 5, 6 polisi, bayar dulu satu, biar bayar dulu satu, lepas tu baru bayar yang lain serentak. Bila kita buat macam tu, kita akan naikkan kita punya FYC. Ini ni secara teknikal lah. So indirectly kita punya teknik, kita punya FYC pun akan naik untuk repurchase. Okey, ini yang pertama. Sale idea untuk repurchase. Kalau kata siapa tak tahu, malam ni saya akan share 3 cara untuk kita nak naikkan kita punya repurchase. Yang pertama, macam tadi kan Ustaz Arif dah tanya kat kita, siapa yang ada lebih daripada 30 orang klien. Sebenarnya daripada situ kita boleh dapatkan repurchase. Maksudnya dapatkan polisi kedua, polisi ketiga, iaitu based on daripada klien sedia ada, kita offer selain daripada plan yang dia ada. Contoh dia ada medical card, kita offer hibah. Dia ada hibah, kita offer medical card. Nanti kita ada skrip. Skrip ni pun sebenarnya
terima kasih juga kepada kita punya Intan, sebab sebelum ni saya pernah belajar juga untuk repurchase daripada Intan, dan Intan pun share. Okey. Okey, ini skrip dia. Ini skrip dia. Yang pertama, mula-mula kita kena mulakan dengan pujian dulu. Pujian dan acknowledge tindakan sign up first polisi dulu. Assalamualaikum. Mula-mula repo dulu, Cik Norman apa khabar, sihat ke apa semua. Okey, Alhamdulillah Cik Norman. Alhamdulillah sekarang ni Cik dah ada polisi hibah 350,000, dan sebenarnya pampasan ni akan berguna dan membantu bila keadaan memerlukan. So puji dulu. Ini ni key point yang pertama. Ayat tu sebenarnya skrip tu tak ada masalah pun, korang boleh buat. Yang penting tu point tu. Korang kena acknowledge dulu, puji dulu. Mula tu repo dulu, lepas tu baru bagi acknowledgement. Kemudian yang kedua, highlight kelompongan protection dengan lembut. Okey, kalau contoh sebelum ni dia dah buat hibah, so kita nak offer apa? Offer medical card. Kalau contoh dia buat medical card, kita offer hibah. Vice versa lah. Okey, so kita bagi dia nampak. Macam sekarang ni, tapi saya perasan semasa saya review ataupun semasa saya jadi ejen kepada Encik, saya perasan Encik masih belum ada buat medical card lagi. So far Encik ada planning tak untuk buat medical card? Masuklah, lepas tu bagi sikit fakta. Macam tu. Okey, nanti skrip ni saya akan share. Skrip ni saya akan share dalam WhatsApp, dalam grup. Okey, kemudian selepas dah bagi nampak gap, kita kena bagi storytelling untuk connectkan dengan emosi. Barulah dia boleh relate sikit. Kalau contoh kita ada real case, masa ni korang boleh ceritalah real case klien korang tu. Ini saya share dekat sini ni supaya korang boleh guna jugalah, supaya ada contoh. So bila kita bagi situasi, klien kita ni dia boleh nampak. Macam tu. Okey. Dan yang keempat, semua jadi satu-satu je ni. Tak apa, itu tu biasalah technical error. Dan akhir sekali adalah dengan soft closing dengan ask for order. Barulah kita masuk slow-slow. Kalau Encik nak, saya boleh suggest plan yang sesuai dengan bajet Encik. Saya kirakan plan yang minimum dulu untuk Encik, boleh? Terus je tanya. So straightforward je. Indirectly biasanya okey je lah, sebab dia pun dah klien kita juga pun, bukan klien orang lain kan. Okey, untuk soal yang sale idea yang pertama ni, ada soalan tak? Jelas kan? Okey, ini nanti kita akan buat untuk yang pertama ni. Okey, yang kedua, tu dia jadi besar tu. Yang kedua adalah close satu orang dengan dua plan, ataupun dua orang dengan satu plan. Which is kalau kata yang pertama tu, contoh satu klien dia ambil dua polisi terus. Ini straightforward lah. Dan yang ketiga adalah suami dan isteri, tapi kita buat atas satu applicant owner. Maksudnya suami yang jadi applicant owner ataupun isteri jadi applicant owner untuk dua-dua polisi. Indirectly bila kita buat macam tu, kita akan dapat repurchase untuk second polisi. Okey. Dan yang ketiga, ready for repurchase hack. So sebenarnya cara yang pertama dan cara yang kedua, ini ni yang common yang kita buat untuk repurchase. Tapi sebenarnya yang macam saya sendiri pun kadang pun kita buat yang ini, terus kita punya repurchase rate naik tinggi. Siapa nak tahu? Macam tak cukup kuat je, cik. Masa ni lah boleh demand tak? Okay. So, kita straight. Atikah awak pun angkat tangan dalam live. Nampak Atikah? Kita nampak. Okay. Semua tunggu kan? Sabar. Okay. Iaitu dengan kita close plan family. Ini baru ni masa dekat MCR, Apek tanya saya. Apek tanya kan, Tor, macam mana nak close plan family ya? Kalau dapat klien nak buat plan family, ini orang kata tik jari lah. Sebab first kenapa? Kalau klien dia kata dia nak buat family, saya sangat suka. Sebab apa? Satu je, sebab dia memang bajet dia memang besar. Dia memang ada bajet. Sebab kalau tak, dia takkan terus nak sembang plan family. So it key point dia. Okay, so
cara nak handle untuk klien, kalau bila klien minta plan family adalah first kena tanya dia punya bajet. Make sure tanya dia punya bajet betul-betul. Kalau contoh dia kata tak apa cik, buat je dulu. Jangan termakan dengan ayat buat je dulu. Kita kena letak satu range harga. Okey, so tengok, bagi gambaran, bagi kalau contoh dia ada 2 orang mak ayah, suami isteri dengan 3 orang anak. Okey, berapa anggaran bajet yang sesuai agak-agak? Kalau macam saya akan terus tanya, kalau antara 500 ke 700, encik okey tak? Bagi terus anggaran harga. Kalau dia okey, baru buat quotation. Kalau dia tak okey, okey, turunkan dulu. Antara 400 ke 600, okey tak? Bagi kena tanya bajet dulu. Kemudian yang kedua adalah kita buat plan combo. Plan combo ni lah yang sampai ke hari ni saya banyak close plan family adalah melalui plan combo. Nanti saya share macam mana saya buat. Dan bila bagi plan family, make sure prioritaskan tu lebih kepada plan mak dengan ayah. Dekat anak-anak kita buat yang basic dulu pun okey je. Sebab bila kita buat macam ni, kita boleh lebihkan coverage tu dekat mak ayah. Kalau contoh kita bagi semua sama je, contoh semua idaman, agak-agak kalau contoh ada 6 orang family members, berapa ratus, berapa ribu dah kalau semua bagi idaman, betul tak? Tapi kalau dengan kita buat, kita prioritaskan dekat parents sahaja, dekat anak-anak kita buatkan kurang, sama ada kita buat plan 180,000 ataupun 205,000, boleh dapat tak harga yang lebih rendah? Boleh kan? So situ je sebenarnya. Cing. Dia tak nak bergerak pula. Okey, ada soalan tak takat tu sebelum ni? Kan macam ni lah. Dia akan tengok polisi yang mana invoice dulu. Tapi kalau contoh kita payment, contoh semua case tu standard, yang mana payment dulu, itu akan kita kata sebagai yang case yang pertama lah. Yang second, third tu dia akan kira sebagai repurchase. Dia kena, kalau contoh macam tu, dia akan tengok yang mana invoice dulu lah. Macam tu. Okey. Ini saya nak tunjuk real case. Cuba tengok yang pertama tu. Kes yang pertama. Kes yang pertama ni 2 Mediflag 180 dengan 2 Mediflag 1 juta. Total 8,300 ANC dengan 830 FYC. Besar ke kecil? Besar untuk ANC kan. Walaupun FYC kecil, tapi ANC still besar. Betul tak? Okay, so rugi tak? Tak rugi pun kalau korang close Mediflag. Kedua, kes yang kedua, RM874 dapat 10,000 ANC tapi 2,000 AFYC. Ini dua idaman dengan 3 Mediflag. Boleh 4 figure macam tu. Dan kes yang ketiga, RM1,214 boleh dapat 14,000 ANC dengan 3,700 AFYC. Ini adalah semua adalah plan idaman. Ini yang saya close bulan ini, melalui plan combo. Nak bagi tahunya, nak tunjuk, nak bagi tahu daripada plan combo tu boleh je close. Tak boleh close banyak. Tak tahulah kalau korang rasa sikit kan. Tapi kalau saya tu saya rasa banyak lah, walaupun yang Mediflag tu. Okey, tapi ini yang kita boleh close. Okey, so siapa nak tahu plan combo tu saya buat macam mana? Kalau saya conteng-conteng sikit boleh tak? Okey, basically kalau kata plan combo tu, inilah presentation dia.
Tapi sebelum ini ni kita kata macam dah satu. Okey, ini second step. Ini second step. Oh, kamera tak nampak. Ada makan lagi tak? Try. Okey, boleh. Okey, so plan combo ni, dia sebenarnya plan combo ni ada 5 combo. Combo silver. Sebenarnya benda ni saya dah ajar dah tahun lepas. Siapa yang ingat? Tahun ni kita share balik. Tapi yang ingat tu buat tak? Buat. Ada hal kuat tu. Combo silver, combo gold, combo platinum. Sebab saya nampak ada yang ada masalah. So sebab kalau kata plan family ni sebenarnya senang je, taklah kata susah. Combo starter pack. Okey, dekat sini siapa faham combo silver apa, gold apa, platinum apa, best seller apa? Siapa faham? Tak faham kan? Okey, macam ni. Combo silver ni, combo ni dia sebenarnya hasil gabungan daripada beberapa plan. Okey, jadi kan macam saya sebut tadi, kita akan prioritaskan dekat parent. So untuk anak-anak kita akan bagi plan yang paling basic. Kalau plan medical card, plan apa yang paling basic? Medical plan 180. So plan untuk anak-anak, kalau contoh ada 3, ada 4, ada 5, semua anak-anak kita bagi plan silver lah. Sebab tu saya bagi nama dia silver untuk plan 180. Saya letak dia nama silver supaya senang faham. Tapi kalau combo silver, maksudnya mak ayah pun silver juga. Macam tu. Okey, faham tak? Okey, sebab macam mana kita boleh nak bagi combo silver ni? Sebab kan kita dah minta bajet kan. So bajet itulah yang akan menentukan combo apa yang kita akan bagi. Ini combo yang pertama. So kalau combo gold, apa yang berbeza? Kalau combo gold, dekat parent je lah. Parent je lah yang 250. Mediflag juga. Faham tak? Kalau combo platinum untuk parent, belum. Mediflag booster, plan 1 juta lah kita panggil. Kalau best seller, barulah dekat parent tu idaman. Macam tu. So kalau macam korang boleh tengok dekat depan tu, okey, itu tu combo plan platinum. Maksudnya untuk anak-anak kita bagi plan silver. Untuk parent kita bagi plan yang platinum. So nama dia combo platinum. Kalau combo yang best seller, anak-anak sama je, kita ubah pun. Tetapi macam korang boleh tengok yang sebelum tadi kan, yang saya tulis 6 kes semua idaman. Sebab daripada awal lagi dia mesej dia bagi bajet 1,300. Bila saya quote, kita main harga bagi murah sikit, semua 6 boleh dapat idaman. So kita propose je lah. Tapi tip dia bila buat medical card ni, make sure bagi 2 pilihan ataupun 3 pilihan. Jangan bagi 1. Walaupun harga dia dah dapat dalam bajet dia, bagi dia 2 ataupun 3 pilihan supaya klien ni dia ada option. Jadi kalau contoh macam yang klien saya yang tadi tu pun, saya bagi option 1 juta semua, idaman semua. Dengan bahagian parent kita letak idaman dua-dua, tapi bahagian anak-anak kita letak platinum. Macam tu. Okey. Ada soalan tak kat ni? Okey. Tapi untuk plan combo ni, starter pack macam mana starter pack? Ini kalau contoh untuk kalau klien dia nak buat plan family, tapi dia punya bajet memang bajet rendah. Untuk plan family, untuk plan combo starter pack adalah untuk anak-anak kita akan bagi plan sejahtera. So okey je. Kita punya justify, kita cakap okey je puan, tak apa. Untuk anak-anak kita buat dulu plan starter pack. At least plan starter pack ni cover 3 daripada 4.
kematian, cacat kekal, sakit ketika. Betul tak? So tolak tinggal satu je lagi, medical card. Tapi dia dah buat 3 daripada 4 dah ada dalam plan starter pack. So at least Tengok-tengok untuk dia. anak-anak ada juga coverage. Ataupun kalau korang nak bagi pelindung pun terpulang lah. Macam tu. So ini untuk combo starter pack. Tapi dekat parents saya akan bagi plan minimum 250. Macam tu. Ini untuk combo starter pack. Okay, tapi kalau saya punya style kan, biasanya lah sebelum saya nak bagi quotation, first kita akan bagi, macam dekat sini kan kau boleh tengok, ini kan macam ringkasan saja kan. Sebelum tu sebenarnya kita ada full dulu yang dia punya skrip yang total benefit tu. So atas tu kita bagi yang tanpa harga. Contoh plan medical card yang silver, lepas tu bawah dia apa ni, gold, lepas tu platinum. Depend lah plan apa combo apa yang korang bagi. Kalau combo tu benefit dia ada, korang letak. Faham tak? Okey, contoh yang ini macam mana bukan dalam PDF. Korang biasa tengok tak yang quotation yang biasa tu? Copywriting medical card tu yang panjang tu kan, yang ada sampai point banyak-banyak tu kan. Itu je. Korang bagi first, ini saya panggil dia set quotation. Kalau setiap kali nak bagi quotation, kena bagi set quotation ni kena lengkap. So bagi dulu copywriting itulah, copywriting medical card tu. Faham tak? Okay, so bagi dulu copywriting medical card tu. Untuk contoh macam kita buat combo platinum dengan combo best seller. So ada plan apa je? Ada plan silver, ada plan platinum, ada plan best seller. So bagi itu je lah detail dia. Dan lepas bagi detail tu baru bagi combo ni. Macam tu. Terus bagi tiga-tiga. Yang dekat copywriting ni, dekat copywriting tak ada harga lagi. Copywriting bagi kosong je dulu. Supaya apa? Okey, tengok sini. Supaya apa? Bila kita sebut plan silver, nanti dia boleh tengok balik yang atas tu, dia tengok yang mana satu yang quotation plan silver. Macam tu. So dia akan tengok lah. Okey, ini sebenarnya tip ni, bila saya, siapa sini dah join training DISC? DISC. Okey. Kalau siapa yang belum join kan, indirectly bila saya buat macam ni, kita boleh tingkatkan closing rate. Sebab apa? Okey, bila kita bagi quotation yang panjang tu, itu tu untuk orang C. Ni dah jadi kelas D tuan kan. Tapi tak apalah, untuk korang belajar supaya lepas ni korang boleh pergi training tu, supaya korang lebih faham. Jadi untuk orang C, dia perlukan detail. Korang tak boleh bagi ringkasan, tak boleh bagi summary, tak boleh. Korang kena bagi full data supaya dia boleh menilai. So yang atas tu quotation yang asal tu jangan tinggalkan lagi. Okey, tu first. Lepas tu korang bagi benda ni, ini untuk orang D dan juga untuk orang S. Sebab orang D dia nak sharp, dia nak tepat. Aku tak nak pusing-pusing. Aku nak apa yang aku nak, aku dapat. Itu je. Sama dengan orang S. Orang S dia tak boleh data banyak sangat, nanti dia pening, dia susah nak buat keputusan. So kita tolong simplekan, kita tolong rumuskan. So dengan kita highlight 5 benda yang penting, ini sebenarnya kita kredit kepada Ustaz Syamim lah. Sebenarnya cara ni, tepuk sikit Ustaz Syamim. Sebenarnya cara ni kalau ikutkan Syamim, dia akan suruh kita voice note 5 benda penting. Tapi saya punya tahap, sampai satu tahap kita dah malas dah nak voice note. So disebabkan kemalasan tu, keluarlah satu idea baru. Aku buatlah ringkasan. Function juga jadi orang malas kan. Okey, tapi dan alhamdulillah berjaya lah. Lepas pada tu saya try buat itu. Bila buat macam ni, okey, bila korang dah buat quotation, yang combo ni korang kena pinkan dekat atas, supaya setiap kali conversation tu, kalau korang tak ingat ataupun klien tak ingat, dia boleh refer balik yang korang dah pinkan. Macam tu. So dengan cara yang saya buat ni, saya perasan saya memang boleh cater untuk klien yang D, S, C. Tolak klien I je. Sebab klien I ni kena dia bercakap banyak. So tak boleh lah, melainkan kena call lah. Tapi
okey lah, sebab sekali jalan kita pukul je. Sebab kita pun tak tahu klien kita tu jenis orang yang straightforward, orang yang jenis nakkan data, orang nak yang jenis suka survey. So sebab itulah saya punya style, kita kena bagi option. Macam tu. Okey, jelas tak? Inilah yang biasa saya pakai. Dan hack ini macam saya sendiri, macam Ustaz Syami pun, kadang tu kita tak sempat nak chase klien yang lama. Dia indirectly kita punya repurchase rate tu 30k FYC, 40k FYC, 50k FYC, dia naik sendiri. Dengan cara macam tadilah, submit dulu kes kecil baru kes besar. Macam tu. Okey? Ada soalan tak? Jelas kan? Ipan. Sorry. Bagi apa? Betul. Okey, macam thank you Ipan. Ipan tolong tanya. Macam saya punya style, kalau contoh dia ada semua benda tu. Ada plan 180, ada 250 dengan 1 juta. Semua tu akan jadi dalam satu message. Message yang kedua adalah baru bagi idaman punya benefit. Supaya dia boleh nampak perbezaan. Okey, dan bila kita bagi ringkasan tu, macam korang boleh tengok kan, yang ringkasan tu sebenarnya rumusan daripada yang detail tu. Supaya daripada dia tak tengok detail yang panjang tu, dia boleh tengok rumusan tu pun dia dah boleh tahu dah plan ni macam mana. Macam tu. Okey. So dia akan jadi macam panjang lah sikit, tapi percayalah, dia takkan merugikan pun. Dia nampak macam step tu satu banyak. Tapi di side klien kan, kalau dia mencari memang dia akan okey je, dia akan buat je. Okey. Ada soalan tak? Okey, jelas Dia bayar, okey, untuk pakai IP. Kalau untuk IP, kalau online banking memang kena satu-satu. Tapi kalau macam saya baru ni dah 6 tu, kita akan minta dia bayar dulu satu. Polisi yang lain tu dia pakai kad. Kalau pakai kad tak perlu satu-satu, boleh tick semua terus. So kalau kata dia nak buat satu-satu juga pakai online banking, okey je lah. Tapi kalau kata nak bagi sekaligus, pakai yang kad. Kalau pakai kad debit tahu kan, dia boleh, Ipan tak tahu, hari ni tak tahu. Sebenarnya boleh je kalau side klien dia nak bayar semua serentak. Tapi make sure dia bayar dulu satu. Lepas tu polisi yang 2, 3, 4, 5, 6 tu minta dia select semua sekaligus. Nanti masa payment guna kad, jangan guna online banking. Macam tu. Okey? Dalam IP tu pakai kad. Betul? Okey? Okey, habis dah. So kita punya kerja sekarang adalah kita nak buat prospecting. First kali adalah dengan kita senaraikan balik klien yang mana yang dah sign up tapi baru ambil satu polisi. Nanti kau kena take balik daripada klien base masing-masing, kena senaraikan dah. Cara dia senang je. Kau kena senaraikan atas buku juga, supaya time kau nak buat tu lagi senang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, prospek yang nak buat plan family ataupun yang ada anak. Dia sebagai, orang kata apa, sebagai starting, kita boleh offer sama ada plan macam tadilah. Sama ada ayat skrip macam tadi, kita offer untuk anak-anak. Kita tukar situ je. Dan yang ketiga adalah klien yang baru ada, orang kata apa, life changes. Contoh yang baru kahwin, yang baru beli rumah, baru dapat anak. So masa ni lah kita nak masuk. Okey, dan yang terakhir, klien yang ada buat plan yang basic. Contoh hibah zaman dulu kan, ada hibah kasih, ada medic family, ada ataupun buat plan pelindung. So kita cari balik klien-klien ini. Tapi tengoklah, kalau kita tengok dengan dia financial tu rasa kita boleh tambah, kita boleh propose lah. Tapi kena tengok juga bajet klien. Macam tu. Okey. So Ustaz Arif ada. Okey. So kita nak terus buat amali. Jadi saya akan share skrip yang tadi itu dalam grup, dan korang boleh terus buat.
Sekejap saya share dalam grup. Cumanya korang kena pecah satu persatu lah. Okey, saya dah share dah dalam grup. Okey, so korang boleh nak terus buat. Kita ambil masa sikit. Kalau kata ada soalan boleh tanya je tau. So sekarang lebih kurang 10 minit. Kita try cari balik client base yang based on yang ini. Korang cari balik kan. Okey, lepas tu cuba try propose. Pakai ayat tu. Okey? Boleh try buat dulu. Ambil masa 10 minit untuk buat sekarang. Minit. Dia pun kena cari depa tu. Kena cari dia orang cari dulu apa ni, listing dulu prospek yang sedia ada. Bukan prospek lah, klien sedia ada. Lepas tu tengok ikut yang depan ni. Terus balik mungkin Sana. Okey, masa nak bagi kena bagi satu-satu dulu. Yang first dulu. Tapi mula tu repot lah. Assalamualaikum, apa khabar Cik Luqman. Lepas tu terus bagi first message. Okey hal. Bagi kalau macam ayat first dengan ayat second tu boleh sekaligus. Tapi at least biar dapat conversation lah. Macam tu. Okey. Boleh terus WhatsApp dah. Okay guys, so kita bagi masa 10 minit untuk you guys untuk sorting dulu mana-mana klien yang ada satu polisi sahaja untuk kita WhatsApp. Lepas tu nanti siapa yang ada result ke Jenanta? Boleh? Boleh. Boleh angkat tangan lah siapa yang ada result sebagainya. Okey, Ustaz Syamil ada soalan tadi. Okey, bagus soalan. Bagus soalan Ustaz Syamil. Dia klien yang kita nak offer dan propose ni sebenarnya first kita tengok. Kalau contoh klien dia punya gaji tu memang kita nampak boleh makan dah. Kita faham macam tu lah, boleh makan dah. Kita tahu dah. Ini ni macam contoh baru ni saya dapat klien gaji 21,000 sebulan. Dia buat plan family. Yang baru tadi lah. So kita tahu selepas ni senang untuk kita offer plan hibah. So terus offer. Boleh je kalau kata sebulan, 2 bulan boleh lah. Macam tu. Okey. Soalan, objection. Bila dah beri plan combo dan klien change mind nak individual plan saja dan harga individual dan combo sama, macam mana nak counter? Okey, kita ada soalan daripada online. Okey, sebab tu kalau macam saya kan, kalau klien dia tanya untuk klien plan family, saya biasanya memang saya akan cakap, ya cik, kita memang ada je plan family, cuma plan family kita tu coverage per individu dan harga pun per individu. Sebab apa? Okey, point ni korang boleh pakai. Sebab apa? Plan yang baru lebih up to date. Okey, so boleh pakai ayat ni. Kalau macam dulu, lepas tu kita boleh cakap juga, sebab kalau plan dulu memang medic family, dia ada yang boleh combo semua terus dalam satu polisi. Tapi sekarang kita akan buat satu persatu. Sebabnya first lebih up to date. Kedua, kalau kata encik ada masalah kewangan di masa depan, masa tu kalau contoh encik pula dah ada sakit, kalau kita buat plan dulu, kita kena stop semua orang. So rugi tak? Dalam masa yang sama kita nak kena reducekan kita punya komitmen. Bila kita buat plan yang baru ni, kita boleh urus ataupun select polisi mana kita nak tutup. Okay, contoh, kalau contoh kita tengok kan, kita buat semua plan family ada 6 orang.
ada 4 orang anak. Contoh kita kata yang abang yang sulung ataupun anak yang nombor 2. Kita kata dia orang ni dari segi body memang fit, jenis bersukan, dekat sekolah aktif. So kecenderungan untuk sakit tu kita kata agak kurang. Bila macam tu kita kata bolehlah tutup 2 polisi ni dulu instead of tutup semua polisi. Macam tu. Ini untuk menjawab soalan Nurul Syazizi. Sebab tu kalau macam saya punya style, saya akan cakap harga tu per individu. Okay, thank you, jelas. Okay. Baru berapa bulan? Biasanya kadang tu kita akan buat bila selepas, kalau yang paling obvious lah, selepas 6 bulan ataupun setahun. Ini ni sebab kita contoh kita nak buat review, ataupun sebenarnya macam tadi lah, kita tengok pada financial dia tu. Kalau rasa okey, boleh je masuk terus. Macam tu. Tiada lagi tangisan insan tersiksa. Kalau ada soalan boleh tanya tak? Mencari daratan, berkorban jiwa demi mempertahankan negara daripada penjajah durjana yang merampas segalanya. Darah pejuang menjadi saksi betapa mahal harga semua Sekarang isteri ambil. hari ini So kalau contoh berdiri yang tanpa daripada Yazid, kita direct yang coach, ataupun daripada Kaltaf, Jangan Yazid biarkan coach. pengorbanan itu Kira dilupakan Apa dia kena kerana isteri so. mereka bukan sekadar Kan? lawan tetapi tak. amanah Maksudnya sebuah biasanya perjuangan dia kalau ikutkan by macam rasanya kita macam daripada dasarkan daripada telah terjadi bersepati tuhin lahir mengatakan pekerja kita dapat sampai Oh. pada menjatuh tersukur dan tidak kita kalau kita ini kadang maluan sendiri daripada isteri kita juga dan cerita tapi itu kan faham tak lah masa pertama masuk begitu isteri kita bukan ini hari ini kita bebas melangkah, bebas bersuara, bebas mengejar mimpi tanpa rantai belenggu kaki. ini orang pergi sama ni orang pergi justification ada 3 nation share ni Tiada yang summary. lagi tangisan sebab harga tu akan ada dekat insan summary. tersiksa, terkapai-kapai mencari daratan. Kata pakai lemas. Itu macam mana? Kita nak terus jadi kekok. Boleh. Terkapai-kapai lemas. Aku punya style tadi tu. Potential, summary, justification. So, kalau macam plan yang individu dekat potential pun ada harga, dekat summary pun ada harga juga. Tiada lagi Yang tangisan bagi set potential. Kami bina Set potential potential ada 3 kapan hidup gratis tahun Wira selamat kalau medical Dari dalam ada hari insan Kita bisa kisah bagaimana cerita panglima yang uji benar bagi Kawan putih bila berdaya Dunia ada summary yang terkenal terus bagi benefit Insan harus dan potential just highlightkan
lagi tua. Dia cakap tentang jika main kejahatan dia. Esok ada yang bagi sekitar dia. Ia nyawa menjadi taruhan kerana di jiwa mereka hanya satu yang diperjuangkan. Kita bebas. Tak bagi condition. Terus sampai bagi kau predict dengan satu sebenarnya itu. Justification. Justification itu macam tidak baik saja. Terus ke 63. Kami menjadi citra jangan dipersiapkan. Titik-titik dia dan berusaha kami berusaha mengatasi ada untuk kamu aku semua terjadi dulu. Tersiksa, terkapai-kapai semuanya berkorban jiwa demi mempertahankan negara daripada penjajah durjana yang merampas segala. Tiada lagi darah mengalir di bumi pertiwi, tiada lagi jeritan pemecah sunyi, tiada lagi tubuh berkeluk. Habis. Dia kalau macam yang first dengan second ni Ada ibu kehilangan anaknya. salah pada Ada isteri menangis suami yang tak pulang. Ada anak membesar tanpa pelukan seorang ayah kerana sebuah perjuangan menuntut harga yang tak best. Tiada lagi mana yang dihantui ketakutan. Tiada lagi bumi yang menjadi taruhan. Tiada lagi manusia yang meminta izin untuk hidup di tanah kelahiran sendiri. Kerana suatu ketika dahulu ada jiwa yang memilih untuk gugur agar kita best. Okey, masa dah habis. Okey. Tapi saya ada satu benda saya rasa saya nak share. Kan tadi saya ada sebut saya punya set quotation kan. Ada orang yang tak faham. Dia tak apa jelas. Okey, jadi ini saya nak share macam mana saya buat, saya propose dekat klien. Which is saya panggil ni nama dia set quotation. Set quotation tu macam tadi tu betul, tapi dia ada tiga benda. Tiga benda dalam setiap kali saya propose quotation, saya takkan miss tiga benda ni. So, dalam set quotation ni, yang pertama adalah quotation. Okay. So, kalau tadi yang macam tadi kita belajar adalah set plan combo kan. Tapi kalau kata kita plan tu plan individu, kita bagi quotation macam biasa je. Macam biasalah, dua ataupun tiga pilihan. Lepas tu kena ada summary. Okey, summary ni lah macam kita kata ringkasan untuk kita untuk orang C ataupun orang D ataupun orang S. Dan yang ketiga adalah justification ataupun suggestion. Okey, justification dengan suggestion ni lah sebenarnya apa yang kita just rumuskan apa yang kita bagi. Contoh macam yang saya selalu buat, kita bagi plan Mediflag kan, Mediflag dengan idaman. So dekat plan Mediflag tu kita cakap lah, okey cik, untuk plan gold dan platinum ni plan yang jenis stand alone. Kalau kata untuk plan ni dia jenis tak ada saving, manfaat memang straightforward untuk medical card. Okey, habis itu. Kemudian
tapi saya share juga plan best seller untuk Encik consider, sebab plan ini lebih berbaloi. Guna istilah macam tu. Lepas tu bawah tu korang rumuskan sikit apa dia punya benefit untuk plan ni. Dia jenis tak ada kenaikan kecuali inflasi. Kemudian dia ada bagi reward apabila ada buat claim ataupun tak ada buat claim. So kita bagi itu tu justification. Dan akhir sekali suggestion lah, Encik rasa okey tak kalau saya suggest plan best seller 1.5 juta bulanan RM230. Encik rasa macam mana? So setiap kali saya punya quotation, saya takkan tinggal 3 benda ni. Macam tu. Ini ni saya nak share lah. Kadang tu mungkin orang tanya kan macam mana saya punya proposal. Make sure setiap kali kau bagi proposal, jangan bagi bulat-bulat kosong macam tu je, tanpa ada suggestion, tanpa ada justification. Kadang tu orang termiss summary pun tak apa je, tapi part justification dengan suggestion ni kau kena ada. Lepas bagi quotation, kena cakap something. Macam tu. Okay? Okay? So kalau kata tak ada apa dah, saya rasa ada soalan? Paremi, Torik boleh share benefit summary yang kau buat tu dalam grup? Boleh, nanti aku share dalam grup. Okay? Ada soalan lain tak? Habis. Sorry, saya dah medical. Kalau hibah, okey. Kalau macam saya punya style untuk hibah, untuk quotation saya akan bagi poster. Yang ni untuk orang tanya kan, orang tanya saya jawab. Hibah dan untuk CI. Yang ni saya akan bagi first, saya bagi poster. Poster ni korang tahu tak macam mana nak buat? Tahu tak? Jawab tak tahu. Kita akan ambil daripada quotation yang sama juga, tapi yang quotation hibah tu masuk ChatGPT, tulis buat poster. Macam tu je. So kalau contoh macam untuk hibah pun korang ada plan platinum, ada plan best seller. Okey, atas platinum, bawah best seller, quotation tu jadikan dalam satu message, masuk dekat ChatGPT, suruh buat poster. So poster tu lah korang akan pakai. Lepas tu yang kedua, saya akan highlightkan benefit. Kalau macam hibah, ini pun sama juga, kredit pada Ustaz Syamim. Highlight balik benefit kematian, cacat kekal, hilang upaya pekerjaan dan juga waiver. Sebab benda ni sebenarnya Ustaz Syamim dia suruh saya voice note, tapi sebabkan kita punya malas, kita bagi benefit dia secara bertulis lah. Dan yang ketiga adalah samalah, justification ataupun suggestion. Close. Lepas bagi justification tu, macam saya ingat, macam kan tadi saya cakap, Encik okey ke kalau saya bagi plan ini dengan harga ni? Okey, boleh? Close lah. Terus close lah. Tapi lepas tu sambung lah. Kalau contoh medical card, jangan lupa explain pasal waiting period. Jangan lupa kalau dia make plan smart, jangan lupa explain smart. Macam tu. So ini saya punya style kalau untuk plan hibah dengan CI. Untuk hibah dengan CI, saya tak ada buat quotation lah, sebab saya akan terus bagi poster, sebab dia lebih simple. Bila klien nampak, dia straight forward terus. Okay? Dapat? Man. Kalau medical, okay, saya punya, kalau medical, kalau poster dia terlalu panjang, terlalu padat sikit lah. Jadi kalau kita nak pakai poster boleh je, tapi mungkin akan ada poin-poin yang kena buang sikit lah. Macam tu. Tapi okey je kalau pakai poster pun. Okey? Okey, tak ada soalan kot? Okey, so kalau rasa tak ada soalan, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau kata terkurang, tersalah daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bagi tepukan sekali kepada kita punya speaker Taurik Zahrudin. Okey guys, so macam ni lah sebenarnya culture kita dalam agensi adalah bila seorang-seorang tu dia perform, dia buat dan dia percaya dengan apa yang hasil dia buat, memang inilah yang akan kita dapat. Kita akan sharing dekat depan. Memang tak ada sembunyi-sembunyi ya Taurik ya? Cerita habis ha. Cerita habis. Cerita habis. Tak ada sembunyi-sembunyi, tak ada rasa nanti korang tiru aku buat bejat tak jadi sebagainya, tak ada benda itu. Jadi korang kena syukur sangat-sangat dan berterima kasih sangat-sangat kepada kita punya speaker malam ni. Dia siap bagi slide, dia siap bagi dengan skrip, tinggal nak buat je. So bulan ni boleh ke capai target masing-masing? Tak dengar boleh ke? Okey, insyaAllah. Jadi dengan ini kita ucapkan tahniah, terima kasih sekali kepada Taurik. Kita bagi tepukan sekali lagi. Okey. Jadi ada masa beberapa minit lagi, kita ada beberapa pengumuman penting. Dengan ini saya tak nak melengahkan waktu. Dengan ini kita ingin berjemput Unit Manager Ahmad Hanaf. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ame Group. Okay. Macam mana session daripada kita punya PA Taurik? Okay. Alright, so ada fun fact sikit lah aku nak share. Fun fact, Taurik ni adalah ni untuk appreciation lah. Taurik ni merupakan travel mate aku waktu Elite Convention dulu dekat Bali. So kita orang membesar bersama lah, okay? Membesar dalam career bersama. And then happen to be after a period of time kita orang travel lagi sekali ke Jepun. Baru ni. So dia ada gap dari Bali ke Jepun sekali. So please look forward dengan dia punya progress career kan. So itu je lah, okay. So untuk appreciation yang pertama. Okay, yang kedua, untuk appreciation kedua, disebabkan Taurik ni merupakan kawan lama lah so aku nak bagi sedikit cendera hati. Cendera hati, ni macam gimmick sikit lah. Cendera hati 10. Disebabkan dia bawa topik repurchase. So benda ni sangat membantu lah. Okay, sangat membantu. So aku nak bagi 10 bag kepada Taurik. Oh, depan. Okay, gambar sikit. Bukan satu, aku bagi 10. Okay. So siapa yang belum tahu, siapa yang belum tahu, bag tu adalah kita punya antara alatan lah, okay. Siapa first time nampak bag tu? Okay. So please, siapa yang nak dapatkan boleh contact saya ataupun team daripada merchandise, okay. So aktiviti repurchase akan jadi lebih, orang kata lebih laju lah. Alright, clear? Okay. So topik malam ni sebagai orang kata closing lah. Aku nak tunjuk satu video. Boleh tak? Sebelum kita ada sajak, betul? Sajak ke? Ikrar. Sebelum kita ada ikrar, kita ada menyanyi tu semua bakat dah ada lah. Okay. Okay, malam ni tak ada nyanyi, janji tak ada nyanyi lah. Okay. So kalau nyanyi lepas daripada training. Okay. So aku nak tunjuk satu video yang mana aku rasa sangat penting. Especially kita ni, siapa perasan kita punya production okey ke tak okey sekarang ni? Tak okey. Okay. So video ni aku dah lama nak share lah key point tu, tapi happen to be mungkin rezeki you guys lah. Okay. Mungkin rezeki you guys terlalu pada aku punya social media pada minggu lepas. Dan kebetulan aku ditugaskan jadi ni kan, closing speech. So hopefully video ni akan give something kepada you guys dan kita sama-sama ambil tiba lah lepas ni. Okay, silakan.
ini sebenarnya rezeki orang lain dia ada dalam akaun kita, rezeki kita ada dalam akaun orang lain. Rezeki kita cakap tadi duit kan, mudahnya cakap pasal duit lah. Tapi kalau kita cakap tentang apa, rezeki ilmu kita ada dekat otak orang lain dan rezeki ilmu untuk dia ada kat otak kita. Wah, cuba bayangkan kan. Itu belum lagi rezeki apa tenaga dia ada dekat tenaga kita, rezeki tenaga kita ada dekat tenaga dia. Rezeki kesihatan saya ada dekat dia ada dekat saya. Jadi sebenarnya rezeki ni dia saling apa berlega-lega. Itu sebabnya mengapa kita kena gerakkan dia. Bila kita derma, kita bagi saja dia gerak. Jadi bila gerak, jadi rezeki baru boleh masuk. Waktu itu katakan rezeki namanya apa? Namanya ialah seketul kuih contohnya. Kita gerakkan, lepas tu Allah bagi rezeki, tapi bukan kuih. Allah bagi pula ilmu, Allah bagi pula network, Allah bagi pula kesihatan. Jadi sebenarnya walaupun biasanya di hujung bulan kita memang bayar bil guna duit, tapi sebenarnya ramai orang terlupa. Sebenarnya kita bayar pakai ilmu, kita bayar pakai kemampuan kita, network kita, apa-apa sahaja. Tapi lepas tu bila dia convert jadi duit, orang rasa wah ini adalah rezeki. Jadi rezeki memang berlega-lega di sekitar kita. Jadi ada rezeki saya dalam akaun orang itu, ada rezeki orang itu dalam akaun saya. Jadi lebih baiklah saya terus menderma, dan derma itu bukan sekadar derma duit, derma ilmu, derma semangat, derma network, derma share. Nanti jangan terkejut bahawa rezeki kita akan diluaskan. Inilah zaman sekarang orang yang network. Dia meluaskan network dia. Ada setengah orang dia tak nak bercakap dengan orang apa tak. Bagi salam pun tak nak. Good morning pun lihat. Tapi Nabi bila masuk Madinah cakap antara sunnahnya ialah ufsyus salam, sebarkan salam. Apa maksud sebarkan salam? Sebenarnya dengan salam kita dapat network, dan dapat network itu rezeki yang kita boleh convert. Cuba bayangkan seorang yang ada follower 5,000 dengan seorang ada follower 5 orang. Dia jual barang kalau Allah izinkan 5,000 kerana dia ada network. Jadi itulah yang kita kena exchange terus derma, gerakkan. Tidak ada istilah curi rezeki kecuali orang yang ada minda miskin. Alright, okay. Bagi tumpukan kepada speaker kita. Alright, so ada few takeaway yang aku rasa you guys sendiri boleh relate lah, betul tak? Sebagai agent kan, ataupun konsultan takaful. Pernah tak korang rasa macam tak ada harapan dah ni, macam nak cari sale ni? Pernah rasa? Dah 18 bulan, 19 bulan tapi asal tak ada gini kan. Bukan setakat tak ada sale, apa orang kata yang prospek ataupun orang kata yang kata nak jadi tangguh pun tak ada. Nah rasa. So apa pengajaran daripada video ni? Boleh tak nak dengar sikit siapa yang ada idea share sikit? Dia bukan juga. Okay, aku bagi dululah Okay, so sebenarnya kita dalam kita sebagai ejen takaful lah kita memang tak boleh nak kontrol lah. Kita tak boleh nak kontrol macam mana pergerakan rezeki, tapi sebenarnya kita kena tahu yang kalau kita bertindak, kita do action, whatever action yang kita boleh kawal, sebenarnya akan ada juga rezeki tu. So kalau kita nak contoh, kalau nak relate betul-betul kan, ada tak siapa pengalaman yang dia memang dah stres tak desa, tapi dia buat je aktiviti, orang yang dia harapkan, leads yang dia harapkan closing tu tak reply, tapi yang masuk adalah leads yang lain. Ada tak? Ramai tu, maksudnya ada sangat lah tu. Alright, so sama juga aku kan, waktu buat sale dulu semua tu kan, kita bila kita dah tak ada idea sangat dah, sebenarnya yang kita kena fikir bukannya the result itself, tapi yang kena fikir adalah macam mana nak banyakkan lagi potential untuk dapatkan rezeki tu. Faham tak? So kita kena gerakkan, kena gerakkan apa jua cara. Contoh kalau morning wish pagi-pagi kan, dalam grup unit masing-masing kan, siapa pagi tadi bagi salam dalam grup unit masing-masing? Bagi tak? So benda tu kita ni kadang kedekut sangat nak copy paste kan. Copy paste je pun. So jangan kedekut 2 saat kita untuk share. Jangan kedekut kita punya energy untuk approach orang. So mungkin daripada kita tegur, okay? Mungkin daripada kita tegur orang dekat social media,
mungkin daripada kita kita mungkin WhatsApp orang ke randomly, maksudnya aktiviti lah, mungkin daripada situlah rezeki akan masuk lah. Apatah lagi kalau kita punya aktiviti tu, alright, dia punya kesan tu kan, kesan tu contoh kalau kita punya klien dah sampai beratus-ratus, in fact sampai beribu-ribu, banyak tak rezeki kita sebenarnya yang tengah menunggu kita? Banyak kan? Sebab point dia adalah kalau kita takut untuk nak cari potensi yang baru, sebenarnya rezeki tu je akan tengah tunggu ataupun takut juga untuk sampai kat kita. Clear? Okay, so apa pengajaran ataupun apa kata action immediate yang kita boleh buat sekarang ni? Disuruh kena emosi. So kena lajukan lagi lah, okay? Sebab kita punya result tak ada ni kan. So kita punya result tak ada. So teruskan aktiviti, teruskan orang kata do whatever things. Jangan kita fokuskan kepada yang negatif lah. Jangan fokuskan negatif, fokuskan apa lagi yang aku boleh bantu. Alright? Okay, itu sahaja daripada aku. So sebagai penutup, kalau siapa yang berminat nak beli beg untuk banyakkan aktiviti ataupun approach kita punya klien sedia ada, boleh contact saya. Akif tadi dia dinyatakan hasrat dia nak beli. Okay, sesiapa lagi nak beli boleh contact saya. Alright. Okay, itu sahaja. Haris. Oh, okay. Okay, so alang-alang okay, thank you Haris sebab notify. Siapa aware kita ada satu lagi ad hoc contest daripada AIA? Okay, semua dah aware. Okay, so just nak kata remind lah, kita punya contest ad hoc daripada AIA pasal CI. So apart from contest yang kena aktif setiap bulan apa semua tu, kita ada juga kontes CI yang mana kita boleh dapat apa rewardnya. Dapat 5,000 Apple voucher lah. 5,000 Apple voucher kalau kita capture 6,000 A4C CI. So tempoh dia bila? 18 Ogos sampai 30 September. So berapa hari tu? Lebih kurang 48 hari betul. So benda ni sangat-sangat best sebab jarang AIA buat kontes yang spesifik macam ni. Okay, jarang AIA buat kontes yang spesifik dan juga dia reward dia sangat tak logik. Faham tak? So kalau you guys boleh gunakan ilmu yang PA Taurid share tadi kan. Mungkin sebelum ni dia ada hibah beli dekat, so nak tambah di purchase CI. Sangat-sangat inilah masanya. Macam itulah. Jangan close selepas 30 September, close sebelum 30 September. Alright, boleh? Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alright. Ucapkan terima kasih kepada UM Ammar untuk beri speech pada malam ni. So, dengan berakhirnya speech Ammar tadi dan juga video yang share tadi, maka berakhir jugalah kita punya training pada malam ni. Jadi harapan kita adalah apa yang kita dapat pada malam ni kita boleh terus ambil, bawa balik dan terus amalkanlah. Sebab kalau ilmu kita pegang lama-lama, dia tak jadi cantik. Makanan ada serta-serta makanan, contoh macam budu, contoh macam belacan, lagi peram, pakasam, lagi peram lagi bagus. Tapi untuk ilmu sebenarnya tak bagus kalau kita peramkan. Sebab kalau kita peramkan dalam tempoh 48 jam sahaja duduk kajian, dia akan beransur-ansur hilang. Jadi esok ataupun malam ni dah buat terus praktik dan jadikan sebagai satu tools yang baru untuk kita dapatkan repurchase. Okay? Jadi minggu depan adalah minggu CTA ke? CTA. Jadi minggu depan minggu CTA, jadi
akan ada training CTA juga. Sama juga konsep macam malam ni kita akan bagi skrip, kita akan bagi CTA yang kau-kau yang dibuat ataupun yang disusun oleh Panglima-Panglima CTA, orang-orang yang memang power dalam CTA. Jadi minggu depan boleh tak kehadiran kita minta lebih ramai daripada malam ni, boleh? Tolong encourage kawan-kawan yang lain untuk datang pada minggu depan. InsyaAllah kita akan buat CTA. Kalau kita tengok dekat sini, kita punya takwim pun dah ada 26 hari bulan, insyaAllah kita akan buat CTA. Mudah-mudahan CTA itu akan bantulah untuk kita punya production Ogos nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua untuk hadir pada malam ini dan beri kerjasama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Si menjatuhkan aku, reputasi kini menjadi biksu dan